breakfast. Mana malu pink? Ni apa? Timun. Radish lah. Nah? Lobak. Ya ke? Oh, dia sikit je dalam dia macam ni. Ingatkan semua jenis sayur ada. Tapi kalau kakak kata yang Thailand ni lagi sedap. Dia ada dekat kedai mana tu? Yang dia ada macam-macam. Thailand punya tu dah ada sebut. Terasa tak? Sedap. British. Orang nak buat konten. Ada. Buat review. Thailand, apa pun semua dia punya yang Kacang orang panjang ni kata tak yang sedap terbaik. guys. Dia bukan terbaik. Macam dia dulu. Kalau pokok, dia yang mengeluarkan produk yang terbaru. Dia ada pokok Mana kakak beli ni? hybrid. Kat farmasi kakak. Ya. Bang tengok anak jaga bang. Oh, macam tu lah. Ayah punya reaction macam tu. Ayah tahu tak macam dia cari-cari macam ni? Oh. Macam kaki. Jangan mengharapkan reaction yang oh ya ke? Adik pun macam tu. Adik macam ni. Pis saya. Dah. Tak, Adik tu tu. gelak. Agak dah. Good morning. Kasihannya. Ya, dapat jumpa Aduh. dengan kakak. Sampai jadi satu misteri. Hilang mana budak ni? Itu lah tu. Tidur kat depan ke? Tak ada. Tadi dah lalu tak ada. Ira Dalam sampai kereta ke? Ira sampai susun kaki kakak kat depan pintu tu, Ira melekat kat pintu. Tak ada rasa aircon pun. Dia ajar buka pintu toilet. Sebab Ira suruh Haji pun tengok. Buka. Suruh Haji pun tengok. Haji pun cuba tengok kat tandas. Buka 25. Cuba tengok kat tandas. Kakak ada ke kat sebelah? Cakap takkan tidur dalam kereta. Sampai intai kat dalam kereta. Takkanlah tidur dalam kereta. Aku cakap bilik adik dia main berusaha tutup pintu. Cakap kat bilik Ira ke? Ibu Junha tak ada. Ira dengan Najah tidur sini, kakak tidur kat bilik Najiha. Lepas tu ibu buka bilik Najiha tengok. Oh, budak dua ni kat sini. Ibu masuk tutup aircon. Geram. Dah kenapa? Sejuk. Sejuk ke kita tak rasa sejuk Kakak kan? air mana air? Nana. Dia ibu buka pintu. Kakak ni kelentong. Kata Rabu malam, Khamis malam lah ni. Ni dah buka ni kan. Pintu bilik air ni tadi. Kalau salah buka. Sebab tak tahu kakak dia kat sebelah. Testing je. Sensitif lampu. Aduh. Ira keluar bilik, cakap pintu bilik kakak dah renggang. Awalnya bangun, pergi mana? Pergi beli breakfast ke? Lepas tu, masuk tandas pun, oh memang tak ada kesan-kesan orang tidur. Lepas tu tidur depan. Wah, apa tidur depan? Ya Allah kan. Memang tak baru tengok TV ke? Baru siapa yang nampak tu? Dahil. Ira. Cakap Sebab ibu kata, Cakap ekor tak? rosak ke? cakap buka tak aircon. adalah. Hidup, kipas, hidup, buka lampu. Apa dia nampak? Sebab kan Ira tengok tilam tu kan, Ira kan tak buka lampu dulu. Lepas tu Ira tengoklah tilam. Tengok tilam, kenapa macam ada kesan tumpukan? Atam ke? Buka lampu. Pada bilik kakak tu dah jaga gila dah. Memang bilik kakak sentiasa tutup. Agaknya dia tolak lah dengan kepala dia. Tutup yang tak kunci lah. Tutup. Masuk. Baru tu kan Atam tidur dalam. Bila? Tidur dalam bilik tu. Oh dengan kakak. Tidur dekat dalam luggage. Cik baik dia tak berak dalam guys. Nakal Ira ikut. Ibu malah nak ikut. Ni apa? Naik kereta. Azir. Kuat ke? Tahulah. Keluar kereta tolak nanti. Nyat bibau kuatlah kuat. Jalanan. Ira keluar Ira tolong Ira. Kuatlah takkan tak kuat. Dia nak tengok pokok getah kata ayah. Yang dulu pun sama nak tengok pokok getah. Ni apa yang orang Jepun jakun betul dengan pokok getah? Dia tak Bukan. ada getah. Getah kan daripada Malaysia. Kata macam mana pokok getah. Hebat. Oh ni ada ngopek.
Alang-alang tu kopi halal ni. Tu ayah cakap nanti nak cakap dengan atuk nak pinjamkan satu pokok ayah nak noreng. Oh, macam dululah. Dulu pun macam tu juga. Ayah pinjam satu pokok, tunjuk macam dia nak noreng. Keluar getang macam mana. Oh, dia lawatan sambil belajar. Ibu pun ada nama dekat tambah-tambah. Dulu Jepun pernah datang. Jajah. Orang tu ikat orang kita. Kasih pantul tinggal. Nenek moyang dia lah punya kerja. Aduh. Mama pun dah terkena kan sekali dulu. Dah ketuk pintu depan. Betul mama buka ke? Tak. Pukul berapa? Kejut papa. 3 lebih. Mama kata malam pagi. Oh, yang tidur ramai-ramai kat depan juga masa tu? Bukan. Family mama je. Tadi Rasa macam pada dengar cerita tu. kita tak tidur rumah nenek masa tu. Hangat kisah yang pintu rumah kena ketuk tu. Oh, patut ah. Orang kata ni gula-gula. Ish. Gula tangan kan berikat macam mana dia ketuk. Tong tong tong. La ilah. Betul. Tu tengok pagi ada bedak tak kat situ. Pakai bedak ke? Tadilah kalau dia hitam. Dia keluar tangan dia selit macam tu. Ya. Macam tu lah. Ya. Ni dah tengok cerita pengalaman-pengalaman sama orang pun kan. Memang semua cakap benda tu. Dia ketuk guna kepala dia. So, nanti kita balik malam tak ada orang nak buka pintu. Nasib ah. Nanti baik Ira dengar kakak call. Tak kau aja pun. Kakak tak ada kunci Hari tu tak bawa. Kat kau nak Ni pagi tadi pun, malam tadi pun tak ada kunci. Apa? Tak ada. Ira yang buka pintu. Nanti tidur Pukul 1.55 minit pagi. Oh, daripada gate depan lah kakak tak ada. Good morning guys. Assalamualaikum. Kita ambil udara pagi. Good morning. Sekejap lagi kita mandi, ni kita keluar. Macam banyak je tempat nak singgah hari ni. So it's nice. Okay. Jom kita jalan-jalan jap. Where's my slipper? You are the best, the coolest girl I know. Baby, all I know is the star on my show. Oh, baby, I wish you think it wasn't me. You get like this, I want you to the me. No, I didn't get it all. You're the runner-up, and no matter what, you're always number one. Dah siap. Okay. Jom. Banyak tempat kita nak pergi. Jom. Ibu. Pergi dua kereta ke? Kita make sure everything tertutup. Tingkap dapur tak payah kot. Pintu. Okay, itu dah tutup. Tutup TV. Niat tu apa? Cing. Haji Bun? Atam! Cik. Keluar. Mana Atam? Atam! Aduh, komen laju dia. Apa? Turun baring. Turun baring dia kat bawah. Puda-puda. Berkucing-kucing lah. Berkucing-kucing larinya lah. Sorry lah Mata. Jom lah. Kita kena keluar. Mata tak boleh duduk dalam. Nanti Atam pupuk. Sini. Oi. Abang Lupi berjaya kena makan Izora.
first destination. Yale. Kita nak mencari. Kita nak cari jajan bandel-bandel. Tempat jual jajan, syurga jajan berkotak-kotak. Wow. Banyaknya. Wow. Najiha tengah beli dia jajan untuk pantry office dia. Bos dia bagi dia duit suruh beli jajan banyak-banyak. So kita memborong. Boleh tu, Ira tak sampai. Oh, kat sini ada bika ke? Ya, ada bika eh? Oh, bika sedap. Mana bika? Bika. Ibu pernah makan tak? Keropok bika. Ubi tu Bukan. Bukan jajan. Tak tahulah. Tak tahu? Oh, ni Najah bika. Najah bika. Bika sedap. Masuk dia punya gudang. Oh, banyak je biskut. Wow. Ini macam biskut Apollo. Biskut ni sedap. Kacang. Wow. It's nice. Oh, biskut culi. Popo, biskut baby. Besar-besar. Ada ke? Merah dengan hitam tu. Wow, roller coaster. Aiko. Coke Zero pun ni sihat pun. Coke Zero, zero sugar. Ini sebulan satu. Boleh percaya ke ni? Season 18.5. Biasa saya saja ambil season ni. Season ni dia kalau makan lychee tu manis. Dia kurang manis dapat tu wangi. Gila. Jom guys kita tengok jajan masa budak-budak nak tak? Jajan-jajan gula-gula. This area. Is it? Tengok ni coki-coki berkotak-kotak kau. Cadbury sedapnya. Nya. Wow. Kismis pun ada. Kismis. Ni sedap. Plum. Ini kalau bawa budak-budak masuk sini ni habisnya. Syurga untuk mereka. Oh ni. Pernah jumpa ke ni? Tak. Apa benda ni? Ibu pernah jumpa ni? Pun tak pernah jumpa. Oh, yang tu pernah? Yang tu pernah? Ini apa? Pemadam. Zaman. Satu zaman chewing gum. Tak pernah jumpa? Nampak, Ibu? Yang warna-warni merah kuning tu pernah jumpa? WeChat. Yang ni. Chewing gum. Oh ni. Siapa ingat ni masa sekolah selalu beli. Tapi saya suka yang coklat vanila tu sedap. Coklat putih. Banyaknya gula-gula. Wow. Mahal tak? Nak ibu satu boleh? Ambil lah. Macam. Oh, atas pun ada tu. Ni. Oh. Ini yang selalu beli kat ni. Wow. Banyaknya gula-gula. Ni siapa punya ni? Gula dia. Oh, Najah punya. Oh, dia punya. Ish. Itu je asing. Ini macchiato masa dog kakak. Kudap-kudap sambil buat kerja. Makan tak berhenti. Aduh, asal raya je mesti pergi cari gula ni. Gula susu.
Tak apa sebab ni. Jom. Let's go. Dapat air kok. Next destination. Fresh avocado selamat. Macam best je. Alah tak tahu ya viral. Viral ke? Masalahnya last Naja buka TikTok pun beberapa minggu lepas dah. Avocado. Before dia rasa dekat Melaka punya. So kita rasa yang Segamat punya pula. Sedap ke Milo Haji pun? Mayau. Sedap. Sedap. Coklat lebih sedap. Sedap. Sedapnya. Itu sedap ikhlas ke tak? Sedap tu orang belanja kan. Ya betul-betul lagi sedap. Betul lah. Okay guys, untuk Nan nak order avocado coklat. For me, Nan boleh rate 6/10 because dia sedap tapi after taste dia ada rasa pahit-pahit bitter macam tu. So, tak boleh challenge yang Melaka punya lagi lah. Next destination, kita dekat kedai bunga nursery trading sebab ibu nak cari bunga. Ya. Abang Lupi tengah nak parking kereta. Jom, kita window shopping. Oh, ibu tengah tengok bunga. Jom guys. Ada orang nak belanja ibu bunga. Wah wah. Mahal lah. Pusing-pusing dulu. Ada pokok bunga kertas. Seorang. Tak ada banyak. Wow. Jom kita pusing-pusing. Pusing-pusing guys. Lala, pokok periuk kera. Tak nak pegang, takut. Ada air ke? Banyaknya pokok periuk kera. Cantik je kat pokok periuk kera ni kalau hias banyak-banyak. Ni pokok janggut dulu kat rumah ada. Lepas tu mana tak perginya. Nah, kita pusing-pusing. Kita pusing-pusing guys. Ayo. Pokok ni kan dia sangat menarik tau colour dia. Ha, merah dia. Terang betul, cantik. Mana Najia? Tahan panas dan rajin berbunga. Oh, tak ada rusa pun ada. Ada. Cantik. Bu ni cantik bu. Harga pun cantik. Unzai. Ui, mahal. Wah. Aku kaktus ni besar. Macam kat Cameron. Ni daun dia. Ini cantik. Kaktus ni cantik. RM13. Ada burung guys. Burung. Cantiknya awak. Macam masuk taman burung dah.
Jom kita tengok ibu cari pokok apa. Ibu kata ibu nak pokok yang tahan panas, rajin berbunga. Ayolah kita tengok mana pokoknya. Cili. Hasil borongan. Oh, ibu angkat pasu sekali. Dah. Abang Lupi pula letak. Wah, penuh. Thank you. Thank you. Okay. Boleh. Thank you. Sama. Next is Billion. Kita cari barang sikit. Dah sotong dah habis. Udang dah habis. Kosong. Atau ke? Plan nak cari udang dengan sotong nak buat bakar-bakar. Udang dengan sotong habis. Kalau ayah ikut jalan. Ha. Nak berapa? Hah? Tu dekat rak depan ada lagi. Semua. Berapa? 7, Serius ah? Ya. 8, 9 dah. Dah habis dah. Kosong. 9. Mantap. Nak cukupkan 10 ke? Alah. Tapi Nabi suka ganjil. Okey, tak apa. Kita ambil kita 9 ikut. kotak. Main benda lagi. Ni ada sama tak? Sama tak adanya? Sama. Scan benda yang sama memanglah sama. Ni lain sikit. Tak ada kerja. Kakak cari apa? Wah. Untuk? Buat kopi apa gede Allah. Pernah buat eh? Cari apa? Hah? Oh. Ni kan je mencari paru atam. Tu baru sebelah. Tinggal tu je. Yalah, naik lemak nanti budak tu. Naik lemak nanti dia. Beef liver. Beef lah. Yelah. Ni. Oh, betul lah. Betul lah ni. Tak apalah, dia dah tak segar dah. Oh, dah tak salah. Yelah. Cari kulit popia. Sebab kakak nak buat apa kak? Popia bergedil. Ni selalu ambil yang hijau. Ni yang senang tu kan? Ya. Satu je lah. Ni pun dah banyak kan? 50 lah, 40. 40. Cukup. Jom. Let's go. Let's go. Shabu-shabu. Mahal. Ni bagian apa? Rib eye slice. Apa? Najihan nak opa? Nak opa? Tapi nak opah. Nah, tak ada H. Ni opa je. Tak nak P satu, nak H belakang. Dah lama tak keluar rumah. Dia dah rasa exhausted. Bukan pen yang itu ke? Tu pun pen. Apa beza pen ni dengan pen tu? Bentuk Peckham. Oh. Pen country. Yang buah lay yang mana? Pada tu yang dalam bungkusan tu. Nak ke? Nak ke? Naklah sikit nak. Dia banyak jus. Sama dengan yang tu lah hijau. Hijau tu tak kurang. Yang ni banyak jus. Ni okey. Kalau nak kena timbang. Tak apalah. Itu. Oh, pen tu tempat Abang timbang tu Lu- yang tak ada orang. Ha. Ya. Dah lama tak keluar rumah. So, bila keluar dia dah jadi drain, energy drain. Exhausted gitu. Tengah tunggu
kakak dengan Abang Luffy. Tengah tiba-tiba. Kita tunggu di sini. Ya. Lepas ni gimana? Di warna. Kita kena pergi Nirwana pula lepas ni sebab sotong dengan udang yang dicari dah habis dekat bilion ni. So kita cuba tengok dekat Nirwana. Kalau Nirwana tak ada, kita tengok Pasar Borong. Pasar Borong tak ada, kita tengok dekat Mega. Yang penting kena ada juga sotong dengan udang. Dan kita nak buat bakar-bakar. Oh, tomato dia jatuh. Tomato. Dia nak asingkan. Dah siap. Nak beli satu bag hasil tangkapan. Nak beg tu Ikan miau. Ni beg kuning tak? Wah, soya. Kakak nak beg? Nak beg tak? Tu kasih kakak. Kita sampai Nirwana guys. Kita cuba menangkap ikan dan menangkap sotong dan udang di sini pula. Hopefully adalah. Dan terus balik. Let's go. Masuk cerita. Lama gila tak masuk Nirwana ni. Since ada bilion, kita orang dah lama tak masuk Nirwana ni. Sebab dia macam itulah. Dia tak interesting nak masuk. Ih. Dia yang seksi sangat. Kita cuba tangkap apa? Kita nak tangkap apa? Tangkap udang. Tangkap udang dengan sotong. Wish, sekarang aku apa? Aku 12.58. Aku 1 dah. Daripada pukul 10 keluar. Sekarang dah pukul 1. Kita tengok ada udang atau tak. Ada guys. Ada. Akhirnya penangkapan berjaya. Ikan apa yang sedap untuk bakar-bakar guys? Ikan jacket ke? Sekarang kita tengok ikan. Ikan apa yang sedap untuk bakar-bakar selain ikan jacket? Ikan pantai tak? Ikan pari. Ikan kacang. Ikan apa sedap bakar-bakar? Tu ikan apa? Ni ikan aji. Ih. Ikan apa? Ikan sebelah. Kawanan? Tak. Ni ikan kembung je. Ikan kembung, ikan selayang. Kalau ikan siakap tak, dia hidup seorang-seorang. Oh, kalau satu plastik tak apalah. Tak apa. Kalau ikan siakap dia gaduh lah. Gaduh. Kena sekor-sekor. Ketam pun tak boleh. Kah? Ketam, Kenapa? dia kalau sekor-sekor, dia boleh hidup. Tak payah nak ikat. Kalau hidup kawanan, kita kena ikat. Sos Thai. Memang. Oh, sorry. Oh, ini ke? Ini kan? Ni sos Thai. Ada sebenarnya banyak brand. Tapi tak tahu mana yang Ni sedap. kena masak ke tak? Tak payah. Buat cecah Cecah je. Sedap kan? Sedap. Okey. Boleh lah. Boleh lah. Najib pun cari Bika tadi tak ada. Bika paket besar tu. Sedap lah keropok Bika. Ya, tadi ada dekat yang kedai borong tu tapi Najib nak yang paket besar. Dia tak nak paket kecil-kecil.
Wow. Tak dalam ni kot. Keluarkan. Itulah. Hebat betul shopping ni. Okey. Boleh lah tu. Boleh lah tu. Hi guys, finally we are home. Daripada pukul 10 keluar, sekarang dah pukul 2 baru sampai rumah. So nak kita solat-solat dulu. Kita fresh up, solat kejap. Guys, tengok ni. This is mine. Dalam dia ada 330 pieces. My favorite. Selalu beli sikit-sikit dah tahu. Tengok ni. Tada. Yang ini ibu salah beli. Sebab gula-gula biru yang ini dah habis. Jadi ibu belikan yang ini. Tapi ni terlampau manis. So I don't like. Tapi makan je. Jom. Kita ada tas yang tertangguh. Which is jemur baju. Tapi gerimis guys. Gerimis. It's not like gerimis. It's renyai-renyai. So okay, kita sangkut je dulu dekat sini. Kalau perlu bawa masuk nanti kita bawa masuk lah. Jom. Bye guys. Saya nak settlekan jemur baju dulu. Bye. Ini apa tajuk dia? Burger Odil. Bogodel. Papaya Bogodel. Let's go. Macam ni ke nak pandai. Kakak tak boleh masuk kamera. Kau pulang saja kaduk. Aku rekod. Rekod dengan jihad lah. Yes. Apa background tak? Betul lah. Background lah ni. Bantalnya ni. Ni tempat Ira lepak. Tak baik gini. Macam tu. Ni cuba ni. Macam tu. Kenapa? Saya pendek. Saya gula-gula. Kenapa nak cerita ni? Tak ada play sendiri. Dia play sendiri. Biar je. Dia incognito tab. Sebab kan tu tak kau Ira, aku tak boleh guna Google biasa. Oh dia dia buka. Dia crash kan? Ingat? Tulis tu tak tahu. Dia kerja tapi tak tahu lah guna-guna yang edit guna Google biasa okey. Lepas tu Macam ni. dah habis. Tapi dah simpan botolnya sebab tu ada yang belikan. Buang je lah. Ni best tak? Yang tak ingat dah beli Rare best. Apa? Macam nak cari yang dia bukan dekat. Oh ni saya tadi boleh masuk. Okey je nama. Yang ni pun ada yang suggest. Model Dah sis. E90. Ini Allah. Tak apa. E90 je. E90 tu wireless ke? Macam Jamira pakai tak? Elok lagi lah. Berapa tahun dah? Jangan kena air masin je. Hari tu yang Jamira yang warna merah kan? Kan rosak sebab mandi pantai. Dia tak body sin.
Cakap lah. Hello. Ira karaoke ni. Celah je ni. Ni nak buat apa? Ni lah. Oh, dulu kan ingat tak ibu kata duduk ni kurun. Dua tingkat. Tak ada. Boleh je ada ekor-ekor. Cakaplah. Cakaplah sesuatu. Sesuatu. Ha, tu. Alah, ekor dia. Hello. Ha. Kan tak ada ekor ni. Hello. Hello. Ish. Hello. Ada ekor tak ada? Apakah pendapat anda berkenaan dengan bilik ini? Adakah bilik ini sudah melepasi kepuasan hati anda? Belum. Kenapa belum? Patutnya ada rak situ. Oh, patut ada rak di situ. Ha. Oh, kenapa raknya? Nak buat rak pasuk. Patutnya ada rak situ, lepas tu ada cermin besar. Rak tu ada, kabinet tu ada. Tak Apa cukup. yang awak tak puas hati ni bilik? Tak cukup. Bilik tak cukup. Kena cukup kan? Ya. Tunggu lain dah kaya. Saya dapat memberi cadangan. Di situ boleh letak rak kasut. Dah, dah ada dah. Itu. Nak tu. Alah. Cukuplah tu. Nak tambah apa lagi? Saja dulu. Hello. Nenek dia main ni Hello, pagi Dadah. dah. Dadah. Tak kuat pun. Dadah. Hari tu kan tak kuat. Ni nada Dia slow pun kan? cakap slow-slow. Dadah. Hello. Bukan begitu. Nak. Ajar. Tu, Roti-roti. Sila lagu dengan roti itu ni sebenarnya. Ish. Kakak ni bu. Kakak tu kau kerja tu Penter. Hello. Kesian ulat ni nak tidur. Sampai saya DJ nanti. Terkejut ulat ni nak tidur. Oh, terkejut. Terkejut ulat ni nak tidur. Kakak tahu tadi kan bekas ni kat atas ni tau. Sebelum pergi keluar. Lepas tu Ira balik kan bekas ni kat atas ni, ulat ni kat tepi ni. Dia tak acur. Dia keluar.